Selamat datang ke Jalan Journals. Ini adalah episod terakhir Travelog Road Trip kami di South Island, New Zealand. Dalam episod ini, kami menghabiskan hari-hari terakhir perjalanan kami di Queenstown. Di sini, kami berjalan santai di sekitar pekan Queenstown, mencuba fish and chip yang terkenal dan halal serta merasai pengalaman bermain luge di Skyline Queenstown. Tonton sehingga habis untuk tips dan pengalaman kami di Queenstown. Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Okay, so sekarang kita dah sampai di Queenstown. So tadi ambil barang dalam kereta. Dekat Queenstown ni kita duduk satu Airbnb. So ni tempatnya. Ni yang kita akan tidur selama 3 malam. Kereta parking jauh sangat. Pintu kita melayukan dia. Kita buka kasut kat luar. Okay, so ni bahagian dalam. Sini ada 2 tempat duduk. Ada kompartmen, banyak kompartmen, ada banyak. Sini ada peti ais, ada oven. Actually asalnya ni asal tandas, dia dah modified jadi kompartmen. Sini bilik tidur. Ok lah, kalau orang yang tak panjang sangat boleh kot. Ok, so kita nak rehat. Setelah perjalanan dari Wanaka, view pun not bad sini. Sambil duduk-duduk minum-minum kopi kan, boleh tengok view. Alright. Hari ni hari yang ke-11 di New Zealand. Ada lagi 2 hari sebelum kita balik Malaysia. Sebenarnya dah tak sabar nak balik ni. So hari ni kita nak pulang kereta. So lepas tu mungkin kita akan, dalam 2 hari ni kita pusing-pusing je lah dekat area Queenstown ni. Dan kalau ada kesempatan kita akan pergi main luge. Alright, okay, kita bersih-bersihkan sikit sebelum pulang. Sehingga ada satu mobil isi balik sampai penuh, $15.53. Okay, bayar. Kita dah drop kereta. Terima kasih kerana berkhidmat selama 8 hari. So ni kedai dia. Okay, so kita beli chai kedai tu hari. Nak pergi lepak tepi tasik. Cuaca hari ni nice. Dia tak macam yang last time kita orang ada dekat sini. Last time menggigil tak boleh nak keluar. Ini the weather just nice, blue and wonderful and beautiful, just like the way you are. Angin pun sepoi-sepoi bahasa. Suhu tadi lebih kurang dalam 12 Celsius. Nice lah. Ada beli roti dengan jajan sikit. Oh, gini, pure and pristine. Sekarang lebih kurang hampir pukul 6 petang. So kita orang berjalan di pekan Queenstown. So ni suasana pekan Queenstown. Mungkin ni waktu orang balik kerja kot, sebab dia macam agak huru-hara sikit. Compare daripada siang tadi, dia tenang. So kiri. Pekan ni lagi happening apa pekan sana? Ya, itu kan pekan baru, ni pekan lama. Malaysian? Ha. Okay, tengok apa kita jumpa. Malaysian street food. Beef rendang $16. Oh, ada pork ah. Ni. Jadi masa jalan-jalan pusing, kita orang dah terjumpa satu kedai ni, DF Souvenir. Tengok dah buat keluar lah souvenir. So dapatlah baju, beli 8 helai. Satu helai jatuh $5. Lebih kurang dalam RM13 lah selai, which is okay lah kan, berbaloi dengan ada beli kitchen sikit. Sementara menunggu waktu matahari terbenam, kami mengambil masa berjalan santai dari pekan menuju ke kawasan Queenstown Pier.
Di hadapan terbentang Lake Wakatipu yang tenang, manakala di kejauhan pergunungan megah menjadi latar belakangnya. Ketika waktu ini, cahaya matahari keemasan yang semakin menghilang perlahan-lahan mencipta bayang-bayang di gunung, menjadikan pemandangan di sini benar-benar menakjubkan. Selamat pagi. Hari ini adalah hari kedua terakhir kami berada di New Zealand. So, sekarang ni kita orang menuju ke Queenstown Garden. Dan lepas ni plannya nak pergi cari fish and chip. Dan kalau ada kesempatan nak main luge. Dia chill and easy sementara tunggu flight esok. Kami memulakan hari ke-12 dengan menuju ke Queenstown Gardens, sebuah taman awam yang terletak di atas semenanjung kecil di tepi Lake Wakatipu. Taman ini berkeluasan kira-kira 13 hektar dan menjadi tumpuan utama penduduk tempatan serta pelancong untuk beriadah dan bersantai. Di sini terdapat pelbagai jenis bunga berwarna-warni yang ditanam mengikut musim, selain haiwan-haiwan yang bergerak bebas di sekitar taman. Selepas itu, kami menuju semula ke kawasan Queenstown Pier. Kali ini untuk mencari sebuah kedai fish and chips halal yang terkenal di sini. Sepanjang laluan, suasana di sekitar pier cukup meriah dengan deretan gerai kecil yang menjual pelbagai kraft tangan tempatan, selain persembahan basker yang menghiburkan para pengunjung. Suasana inilah yang menjadikan kawasan ini sentiasa hidup dan penuh warna-warni. Akhirnya kami menjumpai kedai fish and chips yang dicari, iaitu Eric's Fish and Chips. Kedai ini agak tersorok dari jalan utama, terletak di antara lorong-lorong kecil di sebalik bangunan. Walaupun tersembunyi, ia tetap menjadi salah satu hidden gem di Queenstown. Okay, so sini dia ada terang lagi bersuluh halal. Yep. Family meal deal? Yep. Yeah, perfect. Thank you very much. Gorengan ikan yang rangup di luar tetapi lembut di dalam, digandingkan dengan kentang goreng yang panas dan garing, menjadikan hidangan ini begitu memuaskan. Rasanya yang segar dan kuantiti yang banyak benar-benar berbaloi, terutamanya setelah seharian berjalan di sekitar Queenstown. Wait, who won that? One more, go on. Got it. Tadi ada challenge baling bola masuk dalam lubang dapat free indoor skydiving. Tapi itulah dia kata hari ni tak ada orang dapat lagi. Susah betul. Tapi sikit lagi. Malam ada satu. Tapi sikit lagi nak masuk ni. Nanti tak masuk jangan cakap lah. Okey, depan ni Queenstown Skyline. Dari Eric's Fish and Chips, kami meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki sekitar 1 km menuju ke Skyline Queenstown, salah satu tarikan utama di bandar ini yang terkenal dengan aktiviti luge. Dari pintu masuk utama, kami menaiki gondola yang bergerak sejauh kira-kira 450 meter menuju ke puncak Bob's Peak. Sepanjang perjalanan menaiki gondola ini, pemandangan Queenstown semakin jelas kelihatan dari atas, dengan Lake Wakatipu yang terbentang luas serta banjaran The Remarkable yang sangat mengagumkan. Setibanya di puncak Bob's Peak, kami terus menuju ke viewing deck. Di sini kami benar-benar terpesona dengan pemandangan di sekeliling. Dari atas,
pekan Queenstown kelihatan tersusun rapi mengelilingi Lake Wakatipu yang membiru. Di kejauhan pula, kelihatan banjaran gunung yang masih diselimuti topi ais, melengkapkan panorama indah di sini yang sangat menyegarkan mata. Selain aktiviti luge iaitu menaiki seluncur laju menuruni bukit, di sini juga terdapat pelbagai aktiviti ekstrim lain seperti bungee jumping dan paragliding. Untuk aktiviti luge, kami perlu menaiki chairlift terlebih dahulu dari platform utama menuju ke puncak permulaan luncuran. Perjalanan ini mengambil masa kira-kira 10 minit sambil menikmati pemandangan sekitar sebelum memulakan luncuran menuruni bukit. Okay. Laluan luge di sini menawarkan beberapa trek berbeza. Ada yang lebih santai dan beralun dan ada juga yang lebih curam dengan selekor tajam yang benar-benar menguji kawalan. Tips penting, kawal brek dengan bijak dan sekali-sekala lepaskan brek untuk menikmati adrenalin kelajuan penuh semasa meluncur. Pegang steering dengan kemas, sentiasa peka dengan laluan di hadapan. Dan jangan lupa pandang sekeliling kerana pemandangan Queenstown dari sini memang luar biasa. Inilah antara pengalaman paling menyeronokkan sepanjang pengembaraan kami di South Island. Sekarang kita orang on the way turun. Setelah 3 jam ke atas, kita naik ni pukul 2, pukul 5 lebih lah. So far a very life changing experience. Bak kata dia orang. Bak kata dia orang lah. Kita tengok tagline dia, life changing. Okay, so okay lah, terus direct balik rumah. Khabar-khabar lah sebab esok dah nak flight. Okay, pekak kat telinga. So tadi kita dah naik bas dari Hallenstein Street turun ke Frankton Terminus. Ni kita orang jalan kaki pula lah, tarik beg lebih kurang 2 kilo, 1.7 kilometer nak singgah ke Remarkable Market. Berhampiran dengan airport je lah. Settle kat Remarkable Market, kita terus pergi airport lah untuk naik flight pukul 4 petang ni. Sekarang ni baru pukul 11 pagi. So flight dari Queenstown ke Auckland pukul 4 petang nanti, sampai Auckland pukul 6 petang. Kita akan naik flight dari Auckland ke KL pukul 1 pagi dan akan sampai di KL esoknya pukul 6 pagi. Setelah berjalan hampir 2 km every Saturday 9 to 2 PM. Kita tengok apa yang ada kat sini. Seterusnya, kami singgah ke The Remarkable Market, sebuah pasar hujung minggu yang popular di Queenstown. Di sini terdapat pelbagai gerai yang menjual hasil tempatan seperti makanan, minuman, kraft tangan dan produk buatan tangan. Apa yang unik di sini, pasar ini berkonsepkan 100% bahan organik yang menggunakan pembungkusan bebas plastik. Jika membeli minuman, pengunjung boleh menggunakan mug yang disediakan dan memulangkannya semula selepas selesai. Ianya merupakan satu inisiatif yang mesra alam dan sangat menarik. This is a Lamington cake. So in the middle you've got a fresh cream middle and a homemade plum jam. Plum jam. Kesempatan berada di sini kami gunakan untuk mencuba salah satu kek vegan yang diperbuat daripada bahan-bahan organik bersama segelas coklat smoothie yang dihasilkan menggunakan bahan tempatan yang segar. Kami kemudian bersama-sama warga tempatan menikmati hidangan ini sambil bersantai di kawasan lapang sekitar pasar. Ni ada beli vegan cake, sour plum cream, coklat smoothie. Blend like local. Kita orang duduk atas rumput makan. Okay. So makan dulu sebelum jagian kita nak tarik beg lagi 2 km nak pergi airport. Perjalanan kami di New Zealand akhirnya sampai ke penghujungnya. Sepanjang lebih 1,200 km road trip merentasi South Island, kami telah melalui pelbagai landscape yang luar biasa.
Dari keindahan fjord di Milford Sound ke ketenangan tasik glasier biru di Lake Tekapo, menerong ke Tasman Valley dan merentasi Hooker Valley Track di Aotearoa Mongkut. Seterusnya ke tasik Wanaka yang mendamaikan sebelum menamatkan pengembaraan ini dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau di langit Queenstown. Perjalanan ini bukan sekadar tentang destinasi, tetapi tentang pengalaman, cabaran dan kenangan yang tercipta di sepanjang jalan. Kalau anda suka konten travel DIY dengan elemen aktiviti outdoor serta halal food hunting, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Jalan Journals untuk travelog kami di destinasi yang seterusnya.